1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak tunjuk. Nampak tak? Kat tangan saya ni nama dia dryer. Okey, dryer ni fungsi dia lebih kurang oil filter kita je kalau nak faham. Okey, jadi bila saya kata fungsi dia lebih kurang oil filter, dah nama dah filter tu maksudnya tugas dia menapis. Menapis kotoran yang ada dalam sistem aircon kita. Dan juga dia juga boleh menyerap wap air lah. Sebab dalam sistem aircon tidak boleh ada wap air. Nanti dia berkarat. Okey, jadi inilah fungsi dryer ni. Jadi dryer ni sebenarnya kalau boleh lah masa buat flushing aircon tu tolong tukar ni sekali. Sebab apa? Sebab kita dah sistem tu dah bersih dah. Betul tak? Kalau ada kotoran dalam ni kita tak buang waktu flushing, kotoran tu selepas flushing dia boleh keluar balik, rosakkan sistem kita. Saya dapat banyak kes macam tu. Jadi kalau siapa yang nak flushing, ingat tukar dulu dryer ni. So kalau siapa yang ada masalah aircon, nak flushing ke, nak check dulu ke, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport di Sunway Ipoh. Sebab hari ni saya